Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi. Belakang saya macam biasa, Mercedes A45. Okay, customer ni datang daripada Terengganu. Jadi kereta ni dia towing dekat saya semalam. So hari ni appointment, hari ni dah siap. Jadi sebenarnya kereta ni dia ada masalah isu bunyi-bunyi dan bawa tu rasa tak sedap. Maklumlah A45 dah remap, torque tinggi, memang rasa goyang dia. Jadi macam biasa saya bawa masuk dekat tester mesin. Memang bacaan dia 27 sampai 30 lebih pun ada. So ada sebatang je yang okey, yang bacaan 20. Lain semuanya atas daripada 20. Jadi dekat situ kita tengok sebab itulah absorber tu lembut. Jadi kami pun buka, foreman tekan, memang lembut sangat guys. Memang you guys boleh tengok macam mana muka foreman saya yang berlagak tu. Okey. So selepas tu kita refurbish semula absorber. Kita adakan ready stock. And then sebelum pasang, saya minta dia orang tekan dulu. Baru dia orang tahu langit tu tinggi ke rendah, tanah tu rendah mana, langit tu tinggi mana. Baru dia tahu. Keras tu tak? Sebab belakang dia monotube. Jadi, so selepas pasang, kami pasang dengan cermat, kami check semua, setiap skru kami check. Kemudian dah settle, saya pergi test sendiri. Sebelum saya masuk ke tester mesin, saya pergi test, memang sedap guys. Memang, yelah, dah remap kan. Tekan memang tak rasa buai. Jadi selepas itu saya masuk dekat tester mesin, barulah balance 15, 19, 18. Barulah bacaan itu balance. Tetapi A45 ni bukan menggunakan electronic absorber. Dia ni normal absorber. Okey, kepada you guys kat luar sana yang menggunakan A45, tak kisah. Electronic absorber, normal absorber, ada masalah berbuai, masuk dekat link bio saya atas kat bawah ni. Ada nombor saya, boleh direct call saya. So insyaAllah, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.